Nik pakai pegawai. Ya, Assalamualaikum. Okey. Hari ni kita nak tengok ular yang sangat rare lah. Kalau dekat Peacock Timur Laut ni mungkin sekali atau dua kali saja setahun kita dapat ular jenis ni. Ular ni kalau kita tengok sekali macam ular senduk pun ada, ular king cobra pun ada. Yang ni dia tak macam senduk tau, sebab dia tak ada O, tak ada U dekat belakang. Dia bukan senduk yang biasa kita nampak hitam tu lah. Okey. Yang ni senduk yang rare sikit, belakangnya kosong. Tapi kulit dia kuning macam king cobra. Tapi king cobra selalunya panjang, besar. Yang ni dia pendek saja. Okey. Yang ni namanya goldfish spitting cobra. Goldfish spitting cobra. Tedung sembuh, jenis tedung sembuh lah, tedung sembuh kalau bahasa Malaysia dia. Okey. Yang ni warna ni hanya dapat di utara semenanjung Malaysia saja. Penang, Kedah, Perak Utara, Perlis, Kelantan boleh dapat lagi. Biasa pi kat Kuala Kangsar dah start warna hitam dah. So sampai ke bawah, sampai ke Johor warna hitam dah. Dia punya spitting cobra. Okey. Dia punya gaya bergerak dia sama macam ular senduk biasa. Ular senduk yang selalu kita nampak warna hitam kat Penang ni. Okey. Tapi dia ada satu style yang berbeza sikit. Dia akan keluarkan bunyi dia macam sembuk. Sambil dia sembuk, bisa dia dari taring dia. Okey, kalau kamera memang tak nampak. Kalau kita nampak sini memang ni kesan-kesan semburan bisa dia lah. Banyak keliling bekas ni. Okey. So untuk yang ini berbisa dan berpotensi berbahaya kepada manusia. Dia kalau ada dekat lantai, kalau dia aim mata kita, dia memang aim mata manusia. Kalau dia sembuk kat mata manusia tu, boleh daripada lantai ke atas tu, kat manusia tu, lebih dari 2 meter. Biasa orang 1.4, 1.6, dia boleh 2 meter. Memang dia design senjata dia ni untuk attack bahagian mata orang. Sebab tu dia boleh pergi sampai 2 meter. Dia punya tinggi dia, dia punya jarak semburan dia lah. So untuk yang ni nak kendalikan dia, kalau ada pemanggil telefon 999, kita pergi tengok lain macam emas, pendek, belakang tak ada O, tak ada U, mungkin spitting cobra. Dengar pula bunyi dia seh. Dia tak senduk kalau dia macam tu. Kalau yang ni seh, dia tengah sembuk bisa dia. So kalau sembuk bisa dia, kita kenalah cari pelindung mata. Banyak cara untuk pelindung mata. Satu, helmet penyelamat. Okey. Yang ni pun tak apa-apa selamat, sebab bahagian bawah ni terbuka luar. Kalau ular ni betul dekat dengan kita, dia boleh sembuk. Bawah ni kena mata. Biasa ada anggota yang kena macam ni lah. So bila kena aja mata, cepat-cepat cuci dengan air mengalir kat mata ni selama 15 minit. Kita tak mau dia masuk ke dalam mata. Biar lagi lama, lagi dalam dia pergi. Itu yang kita tak mau. Nah, so kalau boleh helmet penyelamat Google kita tu yang betul-betul tutup mata, macam helmet MSA ni lah. Okey, dia betul-betul tutup keliling ni semua. So yang ni yang betul-betul selamat. Okey. Yang kedua, kita tak ada helmet penyelamat, kalau kita time tu kecemasan dan sebagainya, boleh minta helmet yang motosikal. Sebab yang ada visor panjang tu, dia tutup sampai ke hidung, ke mulut tu, yang tu agak safety juga. Nah, yang ketiga boleh guna face shield medical yang kita selalu guna masa Covid tu. Face shield medical tu, yang tu pun boleh guna. Yang tu pun dia tutup hampir ke seluruh muka lah. Agak selamat. Nah, okey. So untuk ular ni, seterusnya sesi praktikal pula. Kita tengok macam mana kita nak kendali ular ni. Okey. Terima kasih kerana menonton.